Ini adalah 5 fun fact tentang harimau. Setiap belang harimau adalah unik. Setiap harimau mempunyai corak belang yang berbeza, sama seperti cap jari manusia. Corak ini bukan sahaja terdapat pada bulu, tetapi juga pada kulit mereka. Ini membantu saintis mengenal pasti setiap ekor harimau di habitat liar melalui gambar. Harimau adalah perenang hebat. Berbeza dengan kucing biasa, harimau sebenarnya sangat suka air. Mereka kerap berenang menyejukkan badan dan boleh merentas sungai yang lebar. Ada harimau yang mampu berenang beberapa kilometer demi mencari makanan atau kawasan baru yang selamat. Pengauman harimau boleh gegarkan hutan. Pengauman harimau sangat kuat sehingga boleh didengari sehingga 3 kilometer jauhnya. Bunyi ini digunakan untuk menandakan kawasan jajahan dan memberi amaran kepada haiwan lain. Getaran angin yang dalam boleh membuat mangsa menjadi kaku kerana ketakutan. Harimau mampu melompat jauh. Harimau mempunyai otot kaki yang sangat kuat dan mampu melompat sejauh 10 meter dalam satu lompatan. Keupayaan ini digunakan ketika memburu mangsa, membolehkan mereka menyerang dengan pantas dan mengejut tanpa sempat dikesan. Harimau Malaya sangat terancam. Harimau Malaya adalah salah satu spesies harimau paling terancam di dunia. Populasinya sangat sedikit akibat kehilangan habitat dan pemburuan haram. Sebab itu, usaha pemeliharaan sangat penting supaya generasi akan datang masih dapat melihat simbol kebanggaan negara ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Sila subscribe YouTube Motivice 86. Like, comment, dan share untuk video seterusnya.